guys, hari ni Hana nak unboxing slime. Tengok ni slime, ada glitter, ada yang ni. Hana akan dapat 3 ni lah. Glitter dengan foam ni dengan yang warna purple apa benda tak tahu. Okey, mari kita buka ya. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share, subscribe, lonceng bawah. Okey. Tengok ni. Buka. Nak dapat 3 tu ya. Okey, buka dulu, susah tu. Okey, dan dah buka. Tu. Okey. Kita buka penutup dia. Comellah dia punya tempat simpan. Tempat simpan slime. Okey, first dapat yang apa ni? Hiasan slime, dapat yang macam corak Barbie lah maksudnya. Second dapat yang glitter. Yang ni pula dapat yang apa foam tah. Yang ni dapat kitchen. Wow, shine together tulisan dia. Okey, lepas tu dapat slime. Tada, ada dapat slime. Apa tu? 2 plastik. Sorry, hanya tak ada suara sangat. Oh, ni. Dapat semua ni lah. Okey. Tapi dia punya slime tak tulis pula dapat yang mana. Okey, ada nak buka kitchen dia jap. Okey. Macam mana ni buka ni? Susah lah. Sekejap. Kopik dulu. Okey. Dan shine together dia tulis. Wow, cantiknya. Cantik. Cute. Tulis kecil je. Okey. Lepas tu Hana nak campurkan slime dengan hiasan ni. Let's go. Hana buka slime dulu. Susah lah buka slime dia sebab dia kembung dia punya ni. Masa nak keluarkan tu susah. Ni sekejap tunggu ni kena. Tapi kan slime dia lembut, wangi pula tu. Slime dia wangi, Hana bau. Lepas tu bau macam apa tu, macam panggil apa, strawberry kot. Okay, Hana nak buka plastik yang kedua. Susah lah. Sekejap, nak keluarkan pun susah ya. Daripada plastik sini. Okay, tadi pun Hana skip dulu. Okay, ya Allah. Okay, dah skip lah. Tada. Wah, lembut sumpah. Sorry, ya Allah. Lembut gila slime dia. Okay, Hana nak masukkan hiasan ni. Tada. Okay, Hana masukkan glitter ni first. Ya Allah, korang nak tahu tak glitter dia ni mana-mana. Kena sapu lepas ni. Okay, next buka yang Barbie tulisan B. Tada. Ni pun terabur. Ya Allah. Yang ni korang kena tengok terabur. Tahalah hai. Terabur korang. Kenapa Tengok korang terbang-terbang dekat sana ni. Ya Allah. Tengok tu. Alamak, korang Hana kena sapu lepas ni. Okay, let's go kita mainkan. Wah, comel kan? Glitter dia banyak. Yang tak comelnya kena sapu nanti. Sekejap Nana. Sekejap bagi tak susah sangat nak sapu. Lembut. Memang lembut. Dan korang, kalau korang nak tahu, Hana beli slime ni dekat Petronas, tempat apa tu, isi minyak. Korang boleh jumpa benda ni. Sumpah best. Okay, dia ada tempat mainan, tempat cashier. Okay, yang ni Hana beli dekat Bangi, tempat apa use. Tada. Alah, nak buat bubble tapi sebab slime ni kecil kot tak jadi ya. Tapi kan Hana main banyak kali lepas buat video ni Hana sapu-sapu, lepas tu main banyak kali benda ni. Korang tengok. Kena sapu. Tengok ni sampai ke bilik kakak Hana. Okeylah, bye. Penatnya kena sapu.